Edisi Jun bahagian 2 bersama saya, Nur Azriana Mainor, dari Bilik Berita Semasa JKR Sabah. Penyerahan nota serah tugas. Program Gotong Royong JKR Kudat. Sambutan Hari Keamatan dan Majlis Persaraan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 18 Jun lepas, satu majlis penyerahan nota serah tugas bagi Jurutera Daerah JKR Lahad Datu telah berlangsung yang dihadiri oleh pihak kontraktor, konsesi, konsultan dan kaki tangan JKR Lahad Datu. Upacara menandatangani nota serah tugas dan penyerahan fail kerja sebagai simbolik menandakan peralihan kepimpinan rasmi daripada Hadi Hamzah kepada Muhammad Azizul bin Ismail sebagai Jurutera Daerah Lahad Datu yang baharu dalam mendarajui pelaksanaan projek pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di bawah seliaan JKR Lahad Datu. Pada 12 Jun lepas, Jabatan Kerja Raya Kudat telah melaksanakan program Gotong Royong merangkumi kerja-kerja pembersihan dan mencantikkan kawasan dalam dan luar pejabat bagi memastikan persekitaran kerja sentiasa bersih, selamat dan kondusif. Program ini bertujuan memperkukuhkan budaya kerja berpasukan serta mewujudkan suasana pejabat yang lebih ceria, selesa dan teratur. Inisiatif ini turut mencerminkan komitmen warga JKR Kudat dalam mengekalkan imej jabatan yang bersih, kemas dan profesional demi meningkatkan kualiti persekitaran kerja. Terdahulu, JKR Kota Marudu telah mengadakan sambutan Hari Keamatan dan Majlis Persaraan tahun 2026 secara sederhana namun dalam suasana penuh muhibah dan semangat kekeluargaan 10 Jun lepas. Jurutera Daerah Kota Marudu, Insinyur Teknologi Geospasial Muhammad Fauzi Zikiri turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala jasa dan sumbangan yang telah dicurahkan oleh Sarida Tamingan yang telah bersara pada 1 Mei 2026 serta Aliuddin Salung yang bakal menamatkan perkhidmatan pada 17 Julai 2026. Sekian, terus dapatkan pelbagai informasi terkini dari media sosial JKR Sabah. Saya, Nur Azriana Mainor. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Sabah Maju Jaya.